Assalamualaikum, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah sampailah juga. Tadi saya dah pusing. Jenuh lah pusing pekan keluang tu jalan-jalan. Tengok apa tu lukisan-lukisan kat dinding. Macam mana keadaan keluang? Ui, bukan keluang. Nampak tenang. Tuan. Tu dia. Saya nak tanya pasal lemon. Tapi sebelum tu kita kenal. Ni dia. Tuan Alizan, pengusaha lemon yang berjaya di Keluang ni. Kalau kita tengok, tak payah tengok lah. Masuk-masuk sini bau dah tahu dah. Bau lemon kuat ni. Alhamdulillah. Baik, cerita sikit tak? Tentang penanaman lemon ni. Sejak bila tuan tanam? Ini first time saya masuk dekat ladang lemon. Awak bukan berada di Australia? Bukan. Ini dekat Keluang tau. Alhamdulillah kita dinobatkan sebagai Lembah Lemon Felda Malaysia. Tuan berada sini, kita ada lebih kurang 1,500 pokok dan sekitar Felda air hitam di kuantitinya bersamaan dengan 2,000 pokok lebih. Kalau lemon-lemon macam ditanam kat sini, selalu produk macam mana kita hasilkan? Dalam dunia, kita ada 23 variety. Yang tetapi apabila kesesuaian tanah Khatulistiwa Malaysia, kita memerlukan tanah lemon Australia macam ni lah. Dia boleh menjangkau berat sehingga 800 ke 1 kilo. 800 gram ke 1 kilo? Ya, 1 kilo. Besar tu. Yep. Sesuai sangatlah kalau nak buat produk dalam industri apa semua. Alhamdulillah yang nanti tuan boleh datang ke saya punya tempat yang macam mana kita hasilkan produk daripada lemon Australia ni lah. Yang mana lemon ni sebenarnya kalau dikaji, dianalisis, dibuat kajian, melebihi daripada 60 produk yang kita boleh hasilkan daripada lemon. Banyak. Tuan tak percaya, tuan boleh petik sendiri daun, tuan boleh cium. Lemon ni berbawa daun ni bau apa? Macam bau lima purut lah. Ya, saya. Boleh buat tom yum ke? Ya. Tom yum janganlah buat. Dia memang kalah pula. Dia boleh buat mandian. Mandian herba. Nanti boleh tengok produk saya di tempat saya. Inilah soalan terakhir lah. Ya. Kalau kita tanam pokok ni, sebenarnya pokok ni boleh tahan untuk berapa lama sebenarnya? Okey, jangka hayat pokok ni boleh mencecah 150 tahun. Boleh buat bisnes. 150 tahun. Tanam tinggal tuai. Ya, kita ada lagi kota 4,000 pokok sahaja. Siapa cepat dia dapat? Lock cepat-cepat. Macam live TikTok. Tekan back kuning. Okey, lepas ni kita nak ke nak tengok pusat tempat pemprosesan produk-produk berdasarkan lemon ni. Cerita tuan. InsyaAllah. Bagus lah. Ni kalau nak petik ni macam ni, pusing gitu je ke apa ni? Kita pakai gunting pun boleh petik. Ni dah layak petik. Petik. Pusing je? Dia tu. Aduh, kena duri. Sebab tu bagus dia tak ada